Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tempat tanya boleh? Boleh. Nama siapa? Awangku. Awangku? Ya. Oh. Mau pindah sini ke? Baru sebulan. Cantik rumah. Terima kasih. Cantik. Keadaan aman kan? Lebih Ya. aman kalau saya nak tahu. Pakai perabot Ella Furniture? Betul? Macam mana tahu ni? Wajah kita dah tahu. Boleh situ dalam? Boleh, tak masalah. Jom. Barulah Ella Furniture. Oh, nice. Okay, cantiknya. How big is the house? Around 1,900. 1,900. Yes. Ni nak cerita sikit lah pasal rumah-rumah ni. Okay, the concept rumah ni, renovation apa semua done by yourself ke macam mana? Renovation of course by the contractor, tapi the idea myself lah. Ini Ella kan? Ella, tak ada yang lebih cantik selain Ella. Itulah awangku. Awang di hati. Ini pun ni. Ini I suka. Okay. Very nice concept. Yeah, Memang thank you, memang you yang design sini ke atau memang dia datang kadang-kadang rumah dia datang sekali dengan No, this one is my design. I got the inspirations from Pinterest. siapa? Pinterest. Oh, saya kenal dia budak Selayang kan. Dia jual motor dulu kan. Dah ambil the idea and then ambil from my friends dekat dekat Florida punya house. Oh, So nice. ambil the concept a bit. Rumah ni konsep macam tak terlalu simple. Dia macam model macam ini Ella juga kan? Yes, Ella. Memang tahan lah. Memang Betul. I tahu sendirilah sebab apa kan. Betul. So basically memang kalau ikut pada konsep sekarang ni dengan furniture macam ini macam cakap tadi lah apa the US punya style dan Ya, sebagainya. betul. Dia minimalist tapi Still outstanding. striking. Yes. Betul. Kualiti dia sangat mengagumkan lah Datuk. Seriously. Saya mula-mula macam tak sangka bila orang advertise kan. Yeah. Macam betul ke? Until the product arrive, until kita rasa, kita duduk. My friend, my cousin, my auntie all say, wow, ini brand apa? Lepas tu tunjuklah ada logo kat Ada tepi tu logo kan. tu, Ella Dia kata, Furniture, "Oh, ya." Ella Furniture, okay. Tapi memang cantik. Kena matching dia. Okay, ni Terima konsep kasih. apa? Kalau kata yang your house lah. Rumah ni semuanya konsep macam Modern, luxury a bit lah. korang yang kat luar sana Hmm. yang pakai sofa Ella Furniture, kalau nak saya terjah, bagi tahu, okey? See ya. Ella Furniture. Nanti kita tengok atas boleh? Boleh. Oh, jom. Makan. Untuk semua ni. Ambil. Sila jangan malu-malu.